kita kembali kepada asas. Tuan-tuan, kita pergi bazar, orang yang niaga tu orang Islam kita. Memang orang Islam kita. Kita tak perlu tanya dia punya halal ataupun tidak. Okey? Tetapi bila mana orang tersebut non-Muslim, kita pergi makan kedai hebat-hebat ni, kan? Saya tak sebut mana-mana hotel hebat-hebat ni, buffet sana sini, kan? Kalau dia bukan Islam, wajib ada halal untuk kita makan. Ia sebagai satu tanda mengesahkan orang itu ikut piawaian yang kita orang Islam boleh makan. Saya suka tegaskan perkara ini kerana orang semakin longgar jaga perkara ni, kan? Tengok anak kita, saya sebut secara umum lah, cakap kita rasa Ustaz saya dah jaga semua benda, kita semak apa yang kita bagi makan kat dia. Ustaz saya rezeki saya dah halal lah, ke mana kita bawa dia makan? Nampak macam benda kecil kan, tapi kesan dia besar kepada diri dia tanpa kita sedar sebenarnya. Semak apa dia